Assalamualaikum. Dalam video ni sis ada nak share 2 tips. Satu, macam mana nak buat sambal tumis yang elok, pekat, berkilat, cantik, menawan, dengan tips kalau kita guna seafood dalam masakan. Okey, kali ni sis gunakan serbuk cili by Adabi untuk buat sambal tumis udang. This one ni untuk buat lauk nasi lemak tau. Okey, so untuk tips-tips ada dekat caption. Dia boleh baca Cuma sis buat video ni untuk introduce the bahan-bahan lah. Masakan sis semuanya jenis bahan-bahan yang simple, senang didapati. Tu contohnya letakkan gula kabung ataupun gula Melaka dengan garam je. Tu je bahan dia. And also untuk bagi manis-manis lagi sikit, kita letakkan irisan bawang besar. Dan masukkan udang. Udang ni biarlah fresh, dia akan rasa manis dia sendiri tu. Dia ada original sweetness daripada seafood yang fresh ni. Okay, untuk tips tu boleh baca kat caption lah. Okay, dah siap tu, sambal dah cantik, elok, berkilat tu, dah boleh tutup api. Cukup je kalau udang tu dah berbentuk C, dah boleh tutup api. Okay.